Macam tak happy je. Engkau patut kena tengok tau keluarga Nuha tadi. Macam mana dia layan ayah, layan mak, aku. Kau tahu tak dia orang tu belagak nak mampus tau. Kau semua orang kau tak suka. Sebab tu ramai orang benci kau. Cuba kau cermin muka kau tu sendiri. Muka tak penampar. Mulut kau elok sikit Kan nanti tak pasang kau yang bakal penampar aku. Bukan aku je lah rasa macam tu. Mak pun sama. Mak, betul kan? Tajul mak rasakan kamu cari perempuan lain dah Tajul. Putuskan dia pertunangan ni. Kenapa pula putus? Tadi kan dah setuju. Awak diamlah. Awak function pun tak ada. Kat sana awak senyap di sini pun nak bincang pasal apa? Lagi masa balik. Cepat dekat jalan tergih hege-hege. Apa cakap ni? Tajul mak rasa ini yang terbaik untuk kamu nak. Tak. Tajul tak nak orang lain, Mak. Tajul dengan Nuha. Tajul tak boleh hidup tanpa Nuha. Ikut je lah cakap mak tu. Berlambak lagi lah perempuan yang kita boleh cari. Kau diam, Kak. Aku tampar kau kejap lagi. Apa? Kau ni memang biadab. Apa kau cakap? Nak tampar aku? Tampar aku. Dari sini. Tampar lah. Cakap sikit nak tampar. Apa sikit nak tampar? Kau ni kan? Dah. Kamu diam, Mariza. Suka.